Subhanallah, pokok ni dah besar. Korang tahu, dulu pokok ni kecil, sekarang ni dah besar. Kami tanam di sini oleh pihak PKDM. Sekarang dia dah besar. Seperti mana jugalah pahala kita. Di dunia ini kita tanam, dan di hari akhirat nanti Tuhan akan balas dengan balasan yang lebih besar. Itu juga yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Perumpamaan bagi mereka yang membelanjakan harta mereka seperti mana satu benih yang ditanam dan menumbuhkan 7 tangkai dan kemudian mengeluarkan 100 buah daripada hasil tanaman tersebut. Allah Subhanahu Wa Taala akan menggandakan kepada mereka yang Dia kehendaki. Begitulah Allah Maha Luas lagi Maha mengetahui.